Ini bahagian terakhir untuk bab 4 kadar tindak balas aplikasi. Jadi kita akan discuss aplikasi dekat rumah, macam mana kita nak melajukan tindak balas yang berlaku dekat rumah, dekat dapur, dan juga aplikasi dekat kilang. So kita buat dekat rumah dulu. Pertama, peti sejuk. Yang ni dia guna aplikasi faktor yang mana satu. Kita akan ada 5 faktor. Suhu, kita ada faktor kepekatan, kita ada faktor saiz bahan, kita ada faktor kehadiran mangkit dan tekanan. Jadi kalau peti sejuk, obviously faktor suhu lah. Kita tahu kalau suhu yang lebih tinggi, kadar tindak balas lebih tinggi. Yang ni peti sejuk suhunya rendah, maka kadar tindak balasnya adalah lebih rendah. Tindak balas siapa ni? Tindak balas bakteria. Sebab bakteria kalau tempat sejuk, dia tidak aktif. Bila tidak aktif, bakteria tu dia lambatlah nak merosakkan makanan kita. So makanan tahan lebih lama. Siap. Okay, yang kedua, daging ketul-ketul dengan daging kita hiris kecil-kecil. Yang ni faktor apa? Yang ni adalah faktor saiz bahan kan. Semakin kecil saiz bahan, semakin tinggi kadar tindak balas. Jadi, daging yang kita potong kecil ni lagi cepat masak lah. Itu je. Yang ketiga, periuk tekanan. Yang ni obviously adalah faktor tekanan lah. Semakin tinggi tekanan, semakin tinggi kadar tindak balas. Jadi, makanan yang kita masak dengan periuk tekanan ni dia lagi cepat masak. Daging pun lagi cepat lembut. Okay? Dan itulah 3 aplikasi yang kita boleh apply dekat rumah.